Salam sejahtera bakar. Welcome back kepada channel Joe. Dengan Joe hari ni ada sebuah kereta special lah bakar. Satu, color dia grey. Sebab biasa yang korang nampak ialah color putih, hitam. Yang ni color special, color grey. Lepas tu, spek dia pula spek agak special. Premium line. Sebab yang biasa masuk, yang korang pernah tengok ialah spek Spada. Dan yang ni ialah yang top line dia, iaitu premium line bakar. So macam biasa bakar, dalam video ni Joe akan tunjukkan grade dia, condition kereta. Lepas tu by the end of this video, Joe akan kirakan harga on the road dan juga bulanan dia. Jadi senang untuk abang akak tengok. Kalau sesuai dengan bajet, boleh terus Roger Joe. Okey, jom abang akak kita tengok kereta ni. Ini abang akak kereta yang Joe nak tunjuk tu, Honda Stepwagon Premium Line tahun 2024. Model ni starting 2022 dah ada. Tapi yang ni tahun yang lebih barulah, iaitu 2024. Kalau model yang lama 2021, yang tu dia sampai 2021. So habis yang tu 2022 dia start dengan model ni. Okey. Jadi unit yang Joe nak tunjuk ni bakar ialah tahun 2024, grade 4.5A dan mileage dia sangat rendah, 13,200 sahaja. Kalau tak silap Joe lah. Nanti kita tengok dalam dekat meter dia, odometer dia berapa mileage dia. Okey. Jadi apakah untuk premium line ni, beza dia first kita tengok dekat lampu dia dah datang dengan lampu projector. Kalau Spada dia lampu LED sahaja. Yang ni LED projector, that mean dia ada auto adjust. Lampu dia auto adjust. Lepas tu untuk signal dia dah datang dengan sequencer signal. Ada juga active cornering light. Dan untuk model ni abang dah datang dengan driving sensor. Model tu tak ada. Untuk sensor, model tu dia optional. Jadi ada yang ada dan kebanyakannya tak ada. Jadi korang hanya bergantung dengan reverse camera sahaja. Kalau yang ni tak. Yang ni dia dah ada driving sensor. Dah ada driving sensor. Jadi kalau ada reverse camera sahaja pun, korang boleh bawa dengan selamat lah. Okey. So, untuk rim dia pula datang dengan rim 17 inci yang ni. 17 inci, tayar lagi besar, rim lagi besar, jalan jauh pun lagi selesa lah untuk tayar besar ni. Okey, dan untuk unit yang Joe tunjuk ni, datang dengan optional 360 camera. Untuk 360 camera, dia bukan semua unit ada ya bakar. Unit ni sahaja ada. Memang banyak kereta lah ini. Sebab hari Minggu. Jadi agak busy sikit jalan ni. Alright. So kita tengok sikit. Untuk body dia, untuk kereta ni, dia dah upgrade. Lagi besar, lagi tinggi, dan dalam dia lagi luas. Lagi selesa abang akak. Lagi selesa. Dan belakang dia of course dah design terbaru. Tapi dia dah tak ada pintu waku-waku. Tapi tak apa. Tak ada pintu waku-waku. Dia dah tukar dengan power boot. Dah ada power boot dah bakar. Lagi senang. Tekan je dia terus buka. Okey. So tekan balik untuk tutup balik lah. Alright. Jom bakar. Jom nak tunjukkan bahagian dalam bagi kereta ni. Dan untuk bahagian dalam dia bakar, kau tengok. Seat design terbaru. Lepas tu untuk premium line ni, datang dengan Alcantara finishing. Berbanding dengan Spada yang hanya fabric lah. So kalau abang akak nak yang lagi special, ambil yang Alcantara ni. Lagi smart finishing dia. Okey. Dan seat untuk model terbaru ni lagi luas, lagi lebar. Lagi lebar dan lagi selesa lah of course. Bahagian tengah dia pun ada juga armrest macam model sebelum ni. Okey. So bahagian pintu dia pun tengok abang akak tengok finishing dia pun masih lagi Alcantara. Untuk yang premium line lah of course. Kalau Spada dia fabric sahaja. Okey, dan Alcantara tu dia tak habis kat situ je. Dekat dashboard pun dia letak finishing dia. Tengok kat sini. Full Alcantara. Okey. Kita tengok sikit bahagian dalam dia. Rasa dia memang lain. Kita on aircon jap. Lepas tu dalam kabin dia ada filter juga. Dia akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu ni. Untuk filter ni sekarang ni dekat mana? Adakah bersih ataupun kotor? Kalau kotor dia bagi yang merah lah. Kalau pintu selalu buka, dia akan pergi kat merah. So kita tahu
quality, air quality dalam kabin tu macam mana. Alright. Okay, so kita tengok sikit. Untuk steering pun design terbaru. Lepas tu untuk dia punya Honda Sensing pun dah datang dengan full Honda Sensing lah. Okay. Lepas tu ada juga pedal shift. Dan untuk meter dia full digital, abang kak. Ni dengan mileage dia 13,200. Memang low mileage untuk unit ni. Okay. Lepas tu kat sini pun a lot improvement jugalah yang dia buat. Ada kat holder kat sini. Bawah ni pun ada USB. Lepas tu ada Type C. Ni power outlet pun ada kat sini. Okay. Dan kat sini pun ada tempat untuk sangkut barang. Okay. Kita tengok player dia pula. Player dia untuk kereta ni datang dengan 360 kamera. Tengok, dah ada 360 kamera. Tapi 360 ni dia optional. Dan untuk screen ni pun optional juga abang kak. Dia optional. Dia tak semua yang besar macam ni. Dia ada yang kecil. Tapi untuk yang unit ni, unit besar. Kalau unit besar, biasanya Honda dia pakai Geardes lah. Memang standard dia akan pakai Geardes. Lepas tu, untuk player ni juga, dia ada mic. Option mic. Kalau tekan kat sini, kita bercakap, hello, hello. Dia akan bergema. Sebab mic ni, dia akan transfer suara kita ke belakang. Kalau anak-anak bergaduh kat belakang kan, kalau senyap, dia akan sampai ke belakang. Tak payah nak menjerit, cakap slow je. Tapi kalau kita off, dia akan bunyi gema tu dia hilang lah. Tak tahu korang boleh dengar tak dalam mic. Tapi Joel kat sini boleh dengar lah. Alright. So, untuk yang ni digital mirror yang owner dekat Jepun dah tambah dah. Brand Alpine. Kalau korang ambil unit ni, memang akan dapat sekali lah. Okay. Tapi kalau original, dia tak ada. Dia biasa je. Okay. Lepas tu, untuk side mirror dia pula, dah datang dengan blind spot monitoring. Kalau korang nampak kat sini kan. Yang ni penting ni. Untuk safety. Okay. Jom kita tengok bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia lagi banyak dia punya improvement. Okay. Jom. So standard. Memang ada power door lah. Untuk kedua-dua pintu. Dan ni design untuk seat bahagian belakang dia. Nampak kan? Kalau korang tengok Joe punya previous video, korang boleh banding. Size dia pun korang tengok macam ni pun korang dah tahu dia lagi lebar seat dia. Lepas tu lagi tebal dia punya sponge. Dan dia dah tambah a lot of features untuk kursi ni. Okay, so first kita tengok material dia masih sama, Alcantara. Lepas tu ada Isofix. Dan untuk seat dia tambah satu yang ni. Dah ada leg rest, yang sebelum ni tak ada. And then satu lagi function yang ni, iaitu dia boleh rapatkan. Dia boleh rapatkan. Sebelah sana pun boleh rapatkan. Jadi dia boleh bila korang rapatkan boleh duduk 3 orang lah. Kalau tak, duduk 2 orang sahaja dan boleh lalu dekat tengah dia. Okey. Dan yang ni datang juga dengan food tray. Okey, food tray. Dah satu lagi upgrade yang jual sepenting lah. Tengok, dia dah tambah port untuk Type C. Jadi abang akak kalau beli kereta ni tak perlu tambah lah. Tak perlu tarik kabel daripada tengah sampai ke belakang sebab anak-anak nak charge phone. Tak payah. Kat sini dah ada. Ni ada satu. Kat sini pun dah ada satu. Itu je cakap. Improvement feature dia memang banyak. Walaupun tak ada pintu waku-waku, tapi improvement dia banyak lah. Jual rasa berbaloi lah. Berbaloi dengan seat dia, lepas tu dengan features dia dan juga size kereta yang lebih besar lah. Okey. Dan bahagian atas dia full black. Dan untuk yang premium line ni sama, electronic control. Lepas tu dia ada sistem features untuk panaskan kursi. Jarang nak pakai lah, tapi benda ni orang tanya ada, yang ni ada. Okey. Lepas tu aircon macam biasa, ada 3 row jugalah. Dan bahagian depan dia. Dan untuk bahagian belakang, bakak, jom tunjuk sikit bahagian belakang. Okey, so bahagian belakang pakai juga material Alcantara. Dan korang tengok condition untuk unit ni memang cantik lah. Okey, dan kat sini ada juga untuk charging port Type C kat situ. Dan sebelah sana pun ada juga. Jadi setiap row
dia dah ada charging port. Tak payah nak tarik kabel daripada depan dah. Semua dah ada. Okey, jom tunjuk sikit ruang apa ni, letak barang. Bonnet dia. Okey, so just tekan power boot, dia akan on terus. Okey, so yang ni seat dia. Untuk turun naik seat masih sama lagi dengan sebelum ni. Tarik, one hand operation juga. So ladies pun korang tak perlu takut. Husband tak ada, korang boleh operate sendiri benda ni. Pergi pasar, beli barang ke, pergi IKEA shopping ke. Nah, boleh turunkan sendiri. Okey, dan ruang dia pun agak besar sebab seat dia bolehkan ke depan lagi. So memang banyak barang yang korang boleh letak. Lepas tu saiz dia pun lebih tinggi. Jadi the whole cabin dia akan lebih luas abang akak. Tapi kalau korang nak naikkan, senang juga. Just one hand operation je. Dia jadi ringan sebab bawah ni dia dah ada sistem hidrolik. Jadi just one hand operation pun dah cukup abang akak. Okey. Dan bawah dia pun ada lagi ruang lah untuk letak barang. Dan untuk unit ni, tengok dah siap kapet lah. Owner sana dah tambah kapet lah. Kalau tak dia kosong macam ni. Yang ni dah siap kapet lah. Memang cantik lah. Unit ni memang smart lah bagi Jo. Alright abang akak. So dah selesai tunjuk kereta, grade, mileage dan review condition kereta ni. So sekarang sampai masanya Jo review dia punya harga on the road dan juga bulanan dia. Okay. So on the road bagi kereta ni ialah 184 dengan 55% NCD. Screenshot tu abang akak. 184. Okay. So Jo kiraan zero deposit dulu. Tapi macam Jo cakap sebelum ni, zero deposit ni Jo boleh tolong apply. Tapi approval tetap bergantung kepada dokumen abang akak. Jadi untuk abang akak, kalau nak kepastian dulu, hantar bagi Jo check kan, Jo akan advise. Tengok macam mana. Okay. So untuk 9 tahun, zero deposit, bulanan dia 2056. Okay. Dan kita kira pula untuk 10% deposit, bulanan dia 1850. So that will be dia punya harga dan bulanan dia lah. Kalau abang akak letak lagi banyak deposit, bulanan dia akan lagi rendah, akan lagi turun lah. Okay. Jadi itu sahaja abang akak untuk kereta ni. Jo dah review dah semua. Kalau abang akak rasa bulanan dia okey, Roger je terus. Kita check dulu kelayakan bagi kereta ni. Okey. Tapi Jo tak tahulah bila video ni akan sampai dekat abang akak. Tapi apa-apa pun screenshot hantar dulu. Kalau unit ni dah terjual, Jo akan advise unit lain jugalah. Of course, yang terbaik yang ada masa tu. Okey. Untuk masa ni, yang ni yang terbaik. So macam biasalah abang akak, minat dengan kereta ni, Roger Jo. I see you guys next video.